Saya mana hak wasa nak ngaji buka kedai kafe ataupun kita duk buka kedai kafe dah. Tapi nak akak tarah kedai kita nak jadi profesional saya boleh lagi ngaji dengan setaban petana fi murai ngaji pahan naratiwat lon ni you duk buka laksud. Apa ni barista mengacip. Jadi barista ni saya bukan sekadar kata apa ni buat kafe dak saya. Sebab itulah kita kata yuk radap jadi profesional tu saya. Jadi barista ni kita buat PHM belum dah sana. Kita ngaji sejak daripada awal lagi. Sejak daripada kenal butir, cara gaul butir dan juga cara buat kafe dan juga apa ni cara buat jadi kafe tu jadi rupa-rupa jadi menarik sana. Nak buat jadi gambar bunga macam-macam itulah kita tengok barista tu sana. Kita rasa saya wahai makan kafe ataupun duk buka kedai kafe dah. Kita rasa kenal kalau sebut tau barista ni. Bukan tahap kata buat kedai kafe tamada dak sana. Jadi yuk radap kata jadi profesional ataupun mengacik sana. Jadi learning ni sana dia buka daftar nama dah. Bagi saya mana hak wasa nak ngaji tu bolehlah pergi daftar nama dengan link kita tepat bawah komen ni ataupun saya masuk dalam page dia sendiri namanya Setaban Petana Fi Murai Ngaji Pahan Naratiwan. Lepas tu saya cari laksud barista mengacik. Lepas tu ya ada link bawah tu saya crop dengan link tu lah. Buah nama kita semak dalam link yang tepat situ sana. Ngaji free sana. Ngaji free tak ada kena bayar skopbook sana. Jadi yang mula ngaji ni sana sejak tanggal 22 sampai tanggal 20 ni Tanwakum 2528. Masa dia pukul 9 sampai pukul 4 petang sana. Lepas tu dia naknya sana. Orang yang boleh pergi ngaji semua lah. Kata dah bukan kata pergi ngaji sehari. Tinggal. Dia nak orang tu boleh pergi ngaji penuh masa sana. Iaitu 5 hari je sana. Jadi tempat yang buka obrom ataupun tempat kita nak pergi ngaji tu sana. Iaitu Setaban Petana Fi Murai Ngaji Pahan Naratiwat letak di Nara sana. Manakala kuna sompak sana. Pia tek hak boleh pergi apa ni semak long tabian hak nak ngaji laksud hak ni sana. Jadi yang pertamanya umur sana dia kata 18 tahun naik ke atas sana. Boleh semak. Yang keduanya dia kata samrekkan siksa mai tam kuah pak bangkap iaitu umur 3 sana saya mana hak apa ni ngaji duk umur 3 dah, cuk umur 3 dah dia kata dah. Boleh pergi semak juga ni sana. Manakala dia kata pen putih soncai. Kau tamngan nai pakan tongtiau. Lek kan berikan orang hak nak wasa-wasa nak pergi kijak macam tu sana. Ataupun saya nak pergi buka kedai sendiri pun tak ada pelak sana. Dia kata lagu tu lah sana. Manakala yang keempatnya dia kata sama kau rapkanฝึกอบรมได้ตลอด. Apa yang mudah-mudah kata ya nak kita tu pergi ngaji penuh masa lah saya. Bukan kata pergi sehari tinggal, pergi 2 hari tinggal dak lah saya. Jadi ngaji ni pentingnya ngaji free sana. Lepas tu boleh jadi sana, boleh jadi dengan sebab kita tu biasa ngaji dah. Tapi kita ngaji laksud hak lain sana. Lepas pada kita tamat ngaji tu cuk ngaji tu sana. Ya wi bagi lah sana, wi bagi, wi alak-alak sekara 2 kara tu untuk kita mula buat kedai kafe sana. Tapi maklumat ni tak ada jelas lagi kata boleh tak boleh. Sekali lagi lah maklumat ni tak ada jelas lagi kata boleh tak boleh. Tapi hak tu kita wasa sebab tu dengan pengalaman kita lepas mari tu kebanyakan boleh bagi sana. Tu hak tu saya boleh lagi hubungi tanya kata bagi ni boleh tak dengan apa ni dengan page dia sendiri sana. Sekadarnya saya kita nak sapa maklumat kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.